tiket untuk menonton bola. Harga dia naik. Permintaan tu banyak berkurang ke sikit berkurang? Tak payah answer. You answer yourself. Okay, lagi satu. Airlines propose to raise fare by 10%. Katakanlah MAS mencadangkan untuk menaikkan harga tambang 10% disebabkan yelah sekarang ni semua benda naik. Adakah itu akan meningkatkan hasil MAS? Tak apalah, ada ganti kan. Kalau MAS naik harga dia, pengguna akan pergi kepada AirAsia, sekarang ni ada Malindo, sekarang ni ada Firefly. Tapi katakan pula Firefly pun naik ataupun AirAsia pun menaikkan tambang, apa kesan dia? So in this case, MAS dan AirAsia adalah barangan pengganti. Maksudnya kalau tak dapat beli tiket kat MAS, you can buy ticket from AirAsia, you can buy ticket from Firefly. So itu adalah contoh barang pengganti. There are a lot of example yang anda perlu fikirkan. Tolong nanti dalam exam janganlah ulang contoh-contoh saya, tak menarik. Find your own example. Faktor penentu tadi, saya telah bincangkan juga. Faktor penentu dari segi barang pengganti, dari segi tempoh, dari segi banyaknya pendapatan yang dibelanjakan terhadap barangan tersebut. Bahagian kedua ataupun ketiga, income elasticity of demand. Keanjalan permintaan terhadap pendapatan. Beza dia, tadi tu kita cakap perubahan permintaan terhadap kesan daripada perubahan harga. Sekarang ni, when we talk about income elasticity of demand, we are talking about perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan. Just imagine, kalau dulu saya adalah, waktu belajar dulu, kayaknya miskin lah. So sekarang ni saya dah kaya sikit, dah jadi cikgu, mengajar. So kalau dulu kalau harga beras naik, macam mana? Itu kita nak tengok dalam konteks perubahan permintaan. Di sini anda akan, kalau tadi price elasticity demand anda bincangkan dalam konteks barang pengganti, ada ke tak ada ataupun barang penggenap. Tapi dalam konteks income elasticity of demand, kita bincangkan normal goods dan inferior goods. Apakah barang normal? Barang normal, can you think? Barang normal bermaksudnya permintaan meningkat apabila pendapatan meningkat dan sebaliknya. Barang inferior, permintaan menurun as income meningkat. Dari segi contoh, saya ambil contoh makan nasi campur. Permintaan untuk makan tengah hari. Anda rasa tak dulu zaman susah? Saya rasa kalau zaman susah tu, waktu belajar, sebab duit sikit je, duit tajaan, jadi makan nasi campur tengah hari. Tapi sekarang ni dah kerja, pendapatan dah meningkat. Wow. What do I eat for lunch? You go to a better restaurant, you eat, tak nak makan nasi dah. Nak makan steak, nak makan pizza, nak makan apa? Whatever. So basically rice, in that case, nasi tu dah jadi barang inferior. Sebabnya bila kaya, tak nak makan nasi sebab nak makan benda lain. Nak makan steak, nak makan pizza. Itu adalah contoh barang inferior. Dari segi barang normal, pakaian. Anda pendapatan anda meningkat daripada 1,000 kepada 2,000, you buy more, anda beli lagi banyak pakaian kan? So that is normal goods. Begitu juga dengan kereta. Dulu kereta, pendapatan, saya tak ada pendapatan lah. Saya ada tajaan belajar. Pakai kereta. That's not a good example. But something like, dulu pakai kereta lokal. Bila gaji dah besar sikit, you tak nak dah kereta lokal. Dah beli kereta import. So that kind of kereta yang lebih mahal tu, maksudnya itu adalah normal goods. So formula, this is the second formula that you need to remember. Tapi jangan risau. Formula ni sama juga dengan formula tadi. Peratus perubahan kuantiti. Tadi dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Cuma sekarang ni, peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan income. I know I use Y here.
tapi kat sini saya guna I pula. I for income. Sama jugalah. So, formula ni sama dengan PED, cuma instead of price di bawah, anda gantikan dengan income. Peratus perubahan income. So, cara kiraan pun sama. Saya tak nak elaborate. Nanti anda pening. Tapi konsep dia sama. So, income elasticity of demand ni akan positif untuk normal goods, negatif untuk inferior goods. Yang saya cerita tadi, kalau dah kaya, tak nak dah makan beras, nak makan benda lain. Jadi, income elasticity of demand untuk beras tu dia adalah negatif. Okey, sedangkan kalau pakaian, makin kaya saya beli lagi banyak pakaian, maka income elasticity of demand pakaian adalah positif. Itu adalah normal goods. Okey, so positif income elasticity of demand menunjukkan barangan normal, negatif income elasticity of demand menunjukkan barangan inferior. Okey. Ini contoh-contoh makanan, petrol, elektrik, and then pendidikan, perubatan umumnya adalah barang yang tidak anjal pendapatan. Okey, manakala barang kereta mewah, barangan kemas, makanan mahal, percutian, itu adalah anjal terhadap pendapatan. So, put yourself in the shoes of a firm. Katakanlah, kalau, apa ya? Income elasticity of demand. Okey, kalau orang yang di Penang, okey, nampak tak yang Star Cruise, all those cruise tu? Kalau siapa yang pergi ke Georgetown, Tanjung. Okey, so siapa yang pergi cruise? Okey, so in this case, orang yang berpendapatan tinggi, they are the one, pergi kapal persiaran. Okey, itu adalah contoh barangan mewah. Okey, kalau tadi segi naik kereta, naik guna petrol, itu adalah contoh barangan keperluan. Okey, I hope you can differentiate that. So, ini adalah nilai, untuk income elasticity of demand. Okey, saya tak nak elaborate banyak sangat, nanti pening. Okey, yang ketiga, cross elasticity of demand. Okey, kalau tengok formula ni, tadi kita kata peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. So, formula untuk cross elasticity of demand ni sama. Cuma, peratus perubahan kuantiti barangan T dibahagikan dengan peratus perubahan harga barangan Y. Okay, so we define cross elasticity of demand sebagai the responsiveness of demand of one good to changes in the price of a related good. So, ini dalam konteks barangan pengganti, substitute ataupun barangan komplement. Okey, kalau harga kalau harga minyak naik, apa yang berlaku kepada permintaan terhadap kereta Proton? Ataupun mana-mana kereta lah. Okey, so itu adalah dalam konteks kereta dan minyak petrol adalah barangan komplement. Okey, kalau substitute harga, I can't think of example now. Tak apa, nanti saya tunjukkan contoh. Okey, ini adalah contoh-contoh barang yang komplement. Maksud dia cross elasticity tu akan negatif, hubungan inverse di antara dua barangan tersebut. Kalau barangan pengganti, substitute, cross elasticity of demand tu akan positif. Okey, disebabkan hubungan positif di antara dua barangan tersebut. Ini dia contoh. Okey, keanjalan silang. This is the word untuk cross elasticity. Kalau keanjalan silang positif, contoh dia apple dengan oren. Kalau harga apple naik, orang tak beli apple, orang akan ganti dengan oren, maka permintaan untuk oren meningkat. Do you see that? We are talking about perubahan harga apple, tetapi kesan dia terhadap kuantiti oren. Ataupun yang ni, favorite ni, ikan dan daging. Katakanlah we are talking about daging ayam. Okey, harga daging ayam naik dan kita tahu daging ayam ni boleh, orang tak payah makan ayam, orang makan like menteri said, okey, makan ikan. Okey, ceteris paribus, kita andaikan perkara lain tak berubah. Apabila harga ayam naik, okey, ayam boleh digantikan dengan ikan, maka permintaan untuk ikan akan meningkat. Okey, kalau barang penggenap tadi, kereta dengan petrol. Harga petrol naik,
Okay, in this case, permintaan untuk kereta tu akan dipengaruhi. Butter and bread. Okay, mentega dan roti. Okay, itu adalah contoh barang penggenap. Okay, ini formula. Yang terakhir iaitu untuk price elasticity of supply. Formula yang sama, peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Cuma yang atas ni kita ubah tadi tu price elasticity of demand. Sekarang ni digantikan dengan price elasticity of supply. Itu saja. Keanjalan penawaran terhadap harga. Okey. Sama juga ada elastik, ada inelastik. Okey. Ini adalah faktor-faktor dia. Okey. Sama. Okey. Contoh dia... apa yang berlaku jika pakar agronomi pertanian menjumpai hybrid baru padi yang dapat meningkatkan produktiviti padi dengan banyak? Okey, so ini akan bermakna mempengaruhi penawaran terhadap padi. Okey, so ini adalah faktor-faktor penentu keanjalan. Saya telah bincangkan tadi segi tempoh sama ada lani ataupun tempoh jangka panjang. Okey, dari segi ada tak barang pengganti, tak ada barang pengganti. Okey, sama ada income. Okey, kalau barangan mewah tu, okey, income meningkat, kita beli lagi banyak. Kalau barang keperluan, income meningkat, kita tak beli lagi banyak. Okey, luxury or necessity. Okey, that's all basically yang kita telah bincangkan. Habis dah untuk sidang video 2, kita mencapai objektif membincangkan tentang keanjalan. Anda telah tahu maksud elasticity. Anda tahu macam mana nak kira. Okey, ciri-ciri dia. Penentu elasticity. Okey. Dan hubungan di antara total revenue dengan price elasticity or demand. So, ada beza tadi. Formula yang sama untuk PED. Bila bercakap tentang price elasticity or supply, cuma gantikan QD dengan QS. Okey, apabila bincangkan cross elasticity or demand, kita bincangkan perubahan kuantiti barangan A akibat perubahan harga barangan Y. Okey, income elasticity or demand, kita bincangkan perubahan kuantiti akibat daripada perubahan pendapatan. Okey, so itu sahaja. Ada soalan? Wow, we finish 5 minutes early. Ada soalan tak? Soalan tentang tugasan? How many of you telah buka portal ataupun telah melihat Facebook groups? Okey, ada yang masih lagi mencari-cari kumpulan tugasan? Ada yang masih lagi mencari topik ataupun artikel untuk tujuan tugasan? Ada yang dah nak submit ke? Boleh, nak submit sekarang. Okey, the deadline means deadline, tarikh akhir penyerahan. If your group already submitted, then you can submit already. If you already prepare the assignment, then you can submit. Untuk mereka yang telah mendapat pengecualian daripada JKE 101, okey, anda yang berada dalam kumpulan, saya mohon tolonglah kawan-kawan tu dengan menggunakan kelebihan anda, okey, dapat exemption, tolonglah siapkan tugasan satu bersama. Okey, walaupun anda tak akan dinilai, tapi itu kiranya amal jariah. Okey, so it's a test juga untuk anda tahu prinsip, masih ingat tak subjek pengantar ekonomi. Okey, saya ada few minutes kalau sesiapa mahu bertanya. Silakan. Jangan malu dan segan. I know some questions dalam portal tu saya masih tak jawab. Begitu juga yang email. There are some kumpulan yang hantar nama ahli pun saya belum update. Okay, give me some times. Okay, begitu juga dengan kuis yang telah ditutup. Okay, saya akan bincangkan dari segi keputusan kuis tersebut. Dan kuis yang baru akan dikeluarkan dalam waktu terdekat. So, just be prepared. Start your revision. Yes, soalan? Kalau tak ada soalan, maksudnya memang, wow, impressive. Silakan. Assalamualaikum Puan. Ya, waalaikumsalam. Saya Fadli pada Pusat Wilayah KL. Okey. Nak tanya tentang
artikel yang kami nak buat ni berkaitan dengan memperkasa usahawan. MITI tawar sokongan bantuan pada aspek pembangunan kapasiti selain produk. Okey, itu pasal artikel. Off the mic. Okey. Macam ni lah. Bila cari artikel tu, tujuan dia saya nak keluarkan isu. Okey, macam tadi bila kita cakap pasal permintaan ataupun penawaran, isu di situ adalah okey, sedangkan kalau artikel yang ni, apa isu dia? Apa something yang kita boleh bawa permasalahan? Memperkasa usahawan. Oh, boleh lah juga. Macam mana nak kaitkan dengan topik silibus JKE? Dia cover mana satu? Didi dan supply. Mana ada? Memperkasakan usahawan tu, saya tak fikir awak boleh kaitkan dengan demand and supply. Paling-paling, okay, for those yang artikel yang sewaktu dengannya, okay, pay attention. When we talk about selepas nanti bahagian ni, kita akan bertemu dengan tajuk teori pengeluaran. Teori pengeluaran, okay, kita ada output Q sebagai berfungsi kepada input. Inputs ada 4, iaitu input buruh, input modal K, input tanah land dan juga input entrepreneurship. Okay, so keusahawanan di situ adalah entrepreneurship. So anda boleh bayangkan, anda boleh bincangkan dalam konteks teori pengeluaran, kalau kerajaan bantu entrepreneur, usahawan ni, untuk bertapak sama ada dalam negara atau luar negara, meningkatkan pasaran mereka, maka itu akan membantu meningkatkan jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam konteks mikroekonomi. So you have to put it in the context of the syllabus. Okay, saya tak nampak di situ kalau usahawan tu macam mana dia, because kalau teori demand and supply, yang kita bincangkan adalah faktor menentukan permintaan, faktor yang menentukan permintaan, faktor menentukan penawaran. Kita bincangkan tentang penentuan harga. Okey, kemudian kita bincangkan dari segi campur tangan kerajaan, dari segi subsidi, kesan dia terhadap permintaan penawaran, campur tangan kerajaan dari segi cukai. Okey, faktor musim, faktor cuaca, kesan dia terhadap permintaan penawaran, titik kesemangan harga dan kuantiti yang baru. So that is bawah demand and supply. Ataupun anda nak masukkan harga ceiling, harga lantai. Okey? Tapi kalau usahawan tu anda kena bincangkan dari segi teori pengeluaran. Ataupun bab awal kita ada bincangkan konsep-konsep asas ekonomi. Output dihasilkan berdasarkan input iaitu buruh, modal, land, tanah dan juga entrepreneurship ataupun keusahawanan. So bukan demand and supply di situ. Menjawab soalan? Puan. Ya. Lagi satu Puan. Kalau saya nak ambil artikel berkenaan GST, saya nak kaitkan dengan DD dengan supply, boleh tak? GST saya dah explain dah. GST itu dikenakan kepada dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan umum ya. Kalau anda bincangkan kesan GST terhadap rokok, kesan mic please. Kesan GST terhadap satu contoh barangan, itu adalah mikro. Tapi kalau anda bincangkan artikel kerajaan mengenakan GST untuk Malaysia umum, okey, terhadap kelompok barang perkhidmatan yang banyak, itu adalah isu makroekonomi. Tolong rujuk kita sebut GST ni susah juga tu nak. Ya, Mike. Itulah kata. Okey, tu lagi you. Okey, so back to the discussion ya. Okey, I cut it short, we are running out of time.
So GST kalau bincangkan dalam konteks satu pasaran ataupun satu produk, itu adalah mikro. Kesan cukai cukai perkhidmatan tu terhadap permintaan kereta, terhadap permintaan jam mahal, itu adalah mikro. Tapi kalau GST terhadap dalam bentuk kerajaan nak kurangkan bajet defisit, kerajaan nak tingkatkan pendapatan, itu adalah makro. Is that clear? Okay, sorry, we are running out of time. Okay, tolong rujuk kepada Facebook. Ya. Alamak. Rujuk pada Facebook, send me messages. I will try to answer. Okay? So, now is the next class. Empat dengan kau. Susah ni. Oh, terus siap dah. Kuantan nak tanya boleh? Boleh. Cepat sikit. Ada tanya je tu. Assalamualaikum Dr. Fazli daripada wilayah Kuantan. Memang a bit blur sebab sampai sekarang belum dapat start lagi nak buat assignment ni. Jadi soalannya, tugasan ni adakah skop pada mikroekonomi ataupun makroekonomi ataupun kedua-duanya sekali? Saja soalan saya, Doktor. Okay, I make it quick. Okay, tajuk tugasan adalah mikroekonomi. Can you please off the mic, everyone? Okay, tajuk satu adalah mikro. Bermaksud anda demand and supply merujuk kepada pasaran. Begitu juga kalau anda bincangkan monopoli, okay, choose monopoli, so anda bincangkan tentang pasaran Mas, okay, ataupun Maxis telekomunikasi. Okay, so kalau makroekonomi itu agregat. So tolong. Kau tak nak buat pergi tutup TV tu. Apa cerita sangat? Okay, I think that's it. Tolong rujuk kepada Facebook. Tolong rujuk kepada portal. Saya telah banyak letak di situ blank space. Okay, panduan tentang pemilihan artikel yang ditolak, pemilihan tentang artikel yang diterima, cara nak cari artikel, semuanya telah dinyatakan. Tolong rujuk ya. Okay, bye.